poster apa semua saya kena hentam, and then teaser pun saya kena hentam. Masa mula-mula saya tengok kostum tu, saya rasa macam alah ni KRU kot, dia mesti boleh CGI kan benda tu nampak, you know. Saya cakap simple je, tak ada bajet, tak ada peruntukan, tak payah buat. Efek bas. Tapi lah sebab apa yang sebenarnya daripada video yang pertama dia pertama mendapat sambutan yang cukup baik, mendapat komen yang begitu elok. Ini sebagai seorang pelakon utamanya. Okey, bila filem yang kedua ini di situ yang sebelum tayangan premier bila negatif sangat. Okey, apa perasaan tu bila ni lah? Saya tahu bukan pelakon yang buat poster, bukan pelakon yang buat baju, hanya pelakon saja. Tapi apa perasaan tersebut bila ni lah? Bila apa lagi dah negatif tu? Saya rasa macam kalau benda tu satu benda yang baru, mungkin saya tak ada expectation. Tapi pasal ni sequel, of course saya melihat daripada sudut teknikal tu dia lebih upgrade, dia lebih enhance, and then lebih relevan dengan 2025, 2026 ni. Tapi as simple as benda tu lah, saya rasa macam saya tak menuding jari kat mana-mana, tapi saya rasa benda-benda tu kebanyakan benda-benda teknikal ni boleh dielak. Dengan at minimal cost pun sekarang ni semua benda dah mudah. Tapi pada saya lebih-lebih lagi pasal ini produk KRU. KRU dah banyak menghasilkan macam Merung Mahawangsa, Majika, and then Cicak Man, Duyung especially. And I'm sure benda tu diorang aware. Sebab at the end of the day, diorang akan kena backfire. Macam saya cakap tadi lah, agak tidak adil pelakon yang kena like bertanggungjawab dengan benda-benda. Tapi macam bila ditanya tentang apa perasaan saya bila melihat benda tu macam tu, kadang-kadang saya ni suka melihat daripada perspektif yang positif. Kadang-kadang saya rasa ni mungkin strategi atau gimmick ke, saya tak tahu. Kadang-kadang saya dah tak boleh guna dah. Orang cakap don't judge the book by its cover. Saya tak boleh guna pun benda tu, because iyalah pasal benda tu boleh dielakkan and boleh di-upgrade. So bila saya dapat feedback, saya teruk kena hentam. Teruk sangat saya kena hentam. Masa dekat poster apa semua saya kena hentam, and then teaser pun saya kena hentam. Bukan saja dekat komen, tapi dekat DM pun saya kena hentam. Semua orang tanya. Saya rasa it's unfair lah diorang nak hanyak saya. Tapi of course bila tanya, jujur saya cakap, expectation saya memang tinggi sebab ini sequel. Kalau benda baru mungkin taklah, saya tak sebegitulah mengharapkan sangat. And macam saya rasa pun, saya tak tahu sebenarnya apa masalah dalaman, tapi itu tak boleh dijadikan alasan. Kata saya duduk dekat bahagian production pun, saya tak boleh bagi any excuse. Sebab benda ni dah shoot lama. And then bila tiba-tiba decide nak tayang Christmas ni, saya rasa macam dalam masa yang terdekat ni baru tahu bila tayangan apa semua. Lepas tu keluar teaser je, trailer tak ada ni. Saya rasa macam semalam atau 2 hari lepas ni, maknanya dalam seminggu baru keluar trailer. Dan saya tidak diberitahu oleh pihak produksi maupun daripada pihak kreatif side, daripada Prof ni, saya tak diberitahu apa-apa. Tapi bila tengok, bila ketika poster tu Prof kata gimmick sahaja, tak apa, kita terimalah alasan tersebut. Tapi daripada segi produksi pula, pakaian semua yang katakan sepatutnya dibelanjakan lebih berhebat untuk kali ini, baju pun dah kena komen. Tapi alasan yang diberi kostum tersebut adalah kerana lakonan sebelum. So, sebelum ni memang Apik ada kan kostum. Apa tu tak masalah tersebut. Betul ke memang kostum tu, sebagai contoh kita cerita pasal kostum dahulu, yang nak mempermudahkan lakonan tersebut, nak mempermudahkan supaya lebih senang nak berenang, lebih senang tu, masuk akal tak sebenarnya? Sebab saya rasa tak, bila kita cerita pasal duyung ni, satu dunia buat duyung, and kita boleh nilai. Tak kira lah dari segi keselesaan ke, keselamatan ke. Sebab yang sebelum ni pun, ni jujurlah saya cakap, siapa nak marah-marah lah. Sebab masa kejadian yang Maya Karin lemas, bukan kerana ekor dia, rambut dia tersangkut kat bawah pulau, and adalah benda-benda lain. Of course benda tu memang berat. Bila latex ni dah kena dengan air, berat. And I'm sure kita boleh solve lagi problem tu. Sebab saya tak tahu lah. Sebab bila duyung jadi 3 pula karakter kan, anak duyung ada 2. And for me, kalau kata kekangan bajet, saya simple je. Daripada awal kalau siapa-siapa offer saya, kalau diorang cakap bajet macam ni, saya cakap simple je. Tak ada bajet, tak ada peruntukan, tak payah buat. Saya lebih rela macam tu daripada saya tak tengok lah. Saya bila saya tengok tu macam
saya personally lah, saya agak keras sikit lah. Sebab saya tak nak tuding jari mana-mana. Sebab expectation saya rasa yang bawa kat luar lagi, saya macam membawa harapan orang tak kan. And benda ni dah bincang lama dah. And itu ada macam Oryx, kita tak boleh cakap apa sebab dia dah ada uniform, tapi dia masih mengekalkan ciri-ciri tu kan. Yang mana bila saya tengok, oh berbulu aku tengok dia ni kan. So Oryx tu is still there, tapi Mermaid tu sendiri. And mungkin masa mula-mula saya tengok kostum tu, saya rasa macam alah ni KRU kot, dia mesti boleh CGI kan benda tu nampak, you know. I mean kan sekarang budak-budak sekolah rendah, sekolah menengah, dia orang boleh buat dengan zero cost. And kita tengok, ui, kucing boleh masak, kucing naik motor, like very real. And so pada saya lah, saya tak tahulah kalau bahagian pihak sana kan, tapi macam saya rasa benda tu boleh diatasi sebenarnya. Kalau penonton komen filem tersebut bila keluar kelak lah ya, review semua kita faham. Ada negatif, ada positif. Betul, tapi sekarang ni rumah dah siap, tapi pahat masih berbunyi. Orang dalam sendiri, ni ramai orang dalam sendiri dah mula komen di IG, buat IG walaupun dia tak cakap direct cerita apa. Tapi semua tahu cerita apa yang mereka terlibat. Ini daripada DOP, pelakon, ada juga pelakon-pelakon yang komen macam-macam, yang mengatakan bahawasanya macam kami tak puas hati. Apa yang kami nak, macam-macam benda yang tak berlaku. So macam sebagai pelakon, ketika berlakon tersebut, orang dalam juga lah ni, masa berlakon ada masalah ke tidak, dan komen bila kawan-kawan lain ni, kawan-kawan lain ni bagi komen, yang belum apa lagi komen negatif terhadap filem sendiri ni. Macam saya sepanjang syuting saya tak ada masalah apalah, kecuali cuaca je. And then saya pun tak macam yang dulu turun laut berkali-kali kan. Kali ni memang tak ada. Dia lebih kepada legacy anak-anak kan. Kita ada Ana Jobling, Cheful Zero and AI Floor 88. So boleh katakan dia orang yang tiga lebih in action lah. And saya rasa dari segi kesusahan tak ada, tapi saya dah bayangkan dah. Bila saya tengok skrip saya tak ada masalah, sebab kadang-kadang bila kita execute benda tu akan enhance lagi. Tapi bila on set sendiri saya tengok macam tak tahulah, saya punya naluri ni bukanlah selalu betul, tapi saya rasa dah macam ini kalau tak betul-betul and the execution dia kan, yang tak kira lah melibatkan kos ke, melibatkan energy ke, skill ke apa ke, tapi kalau tak betul-betul, sebab banyak juga permintaan orang, bukan saja duyung, banyak cerita-cerita, bang tak nak buat sequel ke, tak nak buat sequel. Kalau nak cerita pasal nak dengan tak nak, itu bukan premis saya, sebab itu pihak penerbitan, pengarah, penulis skrip and producer. Tapi kadang-kadang saya melihat ada cerita yang dia tak boleh disequelkan kalau tak betul-betul, ataupun cerita tu memang dah habis, dia one off, tapi oleh kerana permintaan ni boleh generate, dia boleh grow sebab dia ada anak-anak. So ini the next legacy kan. Sebab kita tengok legenda Aurora tu ni, kita nampak nak enhance kan Ana Jobling. Tapi saya tak tahulah, kalau saya budak-budak, ni saya letak diri saya pada budak-budak kalau saya tengok cerita Ultraman contoh, saya suka sangat, tiba-tiba dia orang tukar kostum yang ini bukan yang aku tengok. Faham tak? Ini baru kita bagi contoh Ultraman je. Sama juga Spiderman ke Superman, melibatkan kostum, dia patutnya dia lebih upgrade and much more realistic. So dari segi fakta keselamatan dan keselesaan tu pun saya rasa boleh atasi. Sebab kita tengok satu dunia punya cerita yang memaparkan atau mempamerkan duyung tu sendiri, Mermaid, saya dah tengok dah. And saya rasa macam mana diorang buat Saya rasa kalau diorang boleh buat, kenapa kita tak boleh buat? Kalau kata worst come to worst, bajet tak cukup, saya buat lah. Bang, tapi kalau pihak belakang tabir, saya kata macam tak boleh sebut teknikal lah, bab teknikal. Bab teknikal, malahan ada pelakon sendiri yang kecewa sangat bila tengok benda ni. Bila final dah keluar, dah kecewa sangat. Abang sini macam mana? Ini diorang dah komen tau, diorang sini komen di luar, walaupun tak direct cakap cerita tersebut, tapi semua tahu diorang terlibat dengan cerita ni. Ni pelakon, ni teknikal, tim-tim teknikal belakang tabir, off the record, DOP, semua komen. Tak puas hati, tak suka. So belum apa lagi dah komen. So macam mana abang sendiri sebagai pelakon, salah seorang pelakon dalam cerita ni, abang komen macam mana bila diorang sendiri negatif? Macam saya sendirilah, saya takut, bukan orang cakap kebenaran tu memang menyakitkan, tapi ianya lebih baik daripada penipuan yang menyamankan. So saya kat sini bukanlah saya nak banter sangat overall apa benda, and of course semua orang ada perspektif masing-masing dari segi produksi, creative side, technical, penerbitan, semua ada peranan. So macam saya sendiri, and of course orang tengok watak saya sendiri pun dah jadi bapak-bapak, saya dah relax je. Tapi sekarang concentration orang adalah pada duyung.
So duyung tu sendiri of course dia kena highlight dekat kostum tu lah. And bila saya tengok the whole thing, sebab saya tak tengok the whole thing, sebab saya punya peratusan dalam tu pun saya boleh cakap saya 30% je lah pembabitan saya. Tapi dia macam Cicak Man 3 lah. Okey, Cicak Man 3 sebab kalau ikutkan saya dah sign up dengan ini, kita sekejap sikit lah. Masa Cicak Man diorang nak buat, Yusri memang dah cakap dengan saya, bro, gua dah buat satu skrip ni, cerita yang aku bayangkan kau. Tapi kalau kau tak nak buat, aku just simpan je, aku tak nak buat. So pada saya like it's a good opportunity at the right time. Sebab the first superhero yang dekat dalam movie. So saya sign 3. So bila part 1, part 2 saya ada. Bila part 3, bila diorang datang kat saya, diorang cakap diorang nak tukar director. So ini memang tak ada siapa tahu cerita ni. So bila dia nak cakap tukar director, saya bukan tak profesional, tapi saya cakap pasal saya dah janji dengan Yusri. Dia dah mudah lah dengan saya kan. So bukan saya select saya tukar director, saya tak nak tu. Tapi itulah hakikat dia. Saya cakap okey, kalau Yusri dah tarik handbrake, saya pun tak nak involve. And maka diorang buat lah generasi yang baru. Lepas tu nakkan saya juga. Saya cakap no. Sebab saya cakap kalau korang nak buat yang baru, line up lama seorang pun tak ada, and that's it. Tak ada. So itulah apa yang terjadi juga. And bila saya pun frust juga saya tengok. Bukan pasal Zizan ganti saya. Saya suka kot. Ini dah tentu anak dedak saya, legasi. Tapi bila saya tengok kostum, storyline, saya tak boleh tipu ni saya cakap. Saya rasa macam saya frust. So benda sama untuk duyung? Saya rasa benda sama. The first thing yang saya setuju untuk duyung ni, saya cakap simple je. It was never about the payment. Saya cakap storyline kena best satu. Lagi satu syarat paling penting, saya nak 4 line up ni kena ada. Which is Maya Karin, Yasmin Hani, Yasin, saya. Ada 4 orang ni, saya on. Tapi bila diorang cakap semua on, Macam mana harapan abang sekarang? Bila banyak sangat negatif semua, pelakon orang tak tengok lagi, orang dalam tengok je pun dah tak puas hati. Itu saya takut juga. Kenyataan saya ni boleh jeopardize filem saya sendiri. Saya rasa saya bukan nak buat macam tu. Tapi saya rasa macam mana saya nak it's okay to agree to this segini. Tapi at the same time, macam mana saya nak perjuangkan kalau hasil dia macam tu. Saya tak tahu lah. Saya risau orang frust lah. Sebab saya tahu orang akan pergi tu because dia memang harapkan sequel. Dia orang tengok masa dia orang budak, and then sekarang dia orang cakap ni mesti best. And then dari segi lagu pun saya rasa macam kenapa tak ada satu lagu yang hype macam Aspalela. Sebab dulu masa Duyung nak release, dia orang keluarkan lagu Aspalela dulu tanpa bagi tahu ini lagu aku. So bila lagu tu dah meletup, that was a good formula. Apabila orang ni kita dalam industri nak yang macam apa, orang keliling dia tu nak dengar yang dia apung-apung je. Benda yang reality seperti abang cakap, dia tak nak dengar. Ini yang menyebabkan kita punya industri tu. Ya, memang betul. So sebab tu saya cakap macam saya ni front line kan, memang terlibat. Tapi dalam masa yang sama, apa premis saya? Apa authority saya untuk cakap lebih-lebih? Dan tentu kita ni ada majikan, kita ni guli-guli je lah bahasa kasar dia kan. Tapi of course bila kita berlakon, kita tengah bagi roh tau pada diri kita dengan bimbingan director. So kita put, maybe they spend tons of money kan, tapi kita orang spend our heart and soul dekat dalam tu. Bukan, it was never semata-mata pasal duit, tapi kepuasan, especially bila premier tu. Like macam hari tu premier kan, saya dapat rasa beza dia masa mula-mula premier Duyung 1. Dia macam senyap sunyi. Lepas tu ada lah sikit 2-3 punchline yang abang buat yang rasa riuh lah sekejap. Tapi itu tak boleh membantu throughout the whole story. So itu yang kita risau. Sebenarnya saya risau. Tapi macam betul orang cakap, kalau kita sebenarnya kita nak upgrade, patutnya kalau dulu kos katalah 2 juta. Itu dah 15 tahun yang dulu. Of course sekarang ni at least pun 5 juta. Oleh kerana Duyung ni memang dah ada brand, apa masalah untuk loan ke, dana ke? I'm sure mesti bolehnya. Tak mungkin. Datuk Norman dia banyak
banyak connection. So saya rasa takkan tak boleh. Sebab setahu saya filem Duyung ni 60% kewangan kos datang daripada Prof. Dan macam contoh kalau teaser, trailer bila keluar poster, semua AMP kan. Bila saya tanya, dia cakap AMP. Jadi saya pun pening, AMP buat apa ni? Sedangkan dia ada peratusan juga dalam video ni. This is very technical and internal lah. Tapi at the end of the day, dia ni tuding dia ni, dia ni tuding dia tu, dia tuding dia ni. Itu yang jadi macam ni industri kita. Saya dengar cerita ramai tak nak apa? Ramai artis yang pelakonnya tak nak turun promo kerana support kerana malu kata mereka Ya. Apa macam mana? Saya memang dah ada perjanjian. Saya tak tahu lah yang lain, mungkin dia orang terkecuali. Tapi macam saya profesional. Buat Imah apa macam mana sekalipun, saya kena turun padang untuk jumpa fans. Saya punya scope saya lebih pada tu lah, just to meet and greet. And saya pun tak nak, kalau boleh like implikasi tu pergi pada kita. Sebab first kali dia orang kena letakkan satu standard yang sebenarnya pelakon ni hanya deliver je. Yang bab-bab yang lain yang mungkin korang tak puas hati ni apa semua, lebih pada teknikal, produksi dan penerbit. So bahagian saya, yang paling penting kalau saya turun promosi pun pasal saya nak jumpa orang-orang yang satu ketika pernah support, and legasi baru diorang yang baru nak support.